Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita akan review berkenaan dengan Android TV ataupun Google TV. Tapi ini bukan TV box, tapi ialah TV. TV ini bermaksud TV macam mana yang sepatutnya korang beli. Okey, di sini aku bagi tahu beberapa tips yang sesuai untuk korang beli pada 11.11 ini, guys. Jangan lepaskan peluang pada 11.11 ini. Lagi-lagi kalau korang berada di kawasan Semenanjung Malaysia. Cuma kalau Sabah Sarawak tu agak limited lah untuk beli TV ini sebab shipping tu agak keras sikit lah untuk shipping ke Sabah atau Sarawak atau Labuan. So, kita continue balik untuk korang beli jenis TV macam mana. First kali, tengok kepada ruangan yang korang ingin letak TV. Kalau contoh ruangan itu dalam macam 10 kaki kali 10 kaki. Jadi sesuai untuk korang pasang TV range 50 inch sampai 60 inch. Tapi kalau korang punya ruang lebih besar daripada tu, 12 kaki kali 15 kaki itu, mungkin sesuai lah untuk korang pasang TV sampai 65 inch gitu. Bila sofa korang terlalu dekat dengan dinding, tapi korang beli TV yang besar, korang akan ada masalah fokus dan juga pixel problem lah juga. Jadi recommended untuk beli TV yang sesuai dengan korang punya jarak. So korang pun selesa untuk tengok subtitle dan everything else. Melainkan kalau korang memang ingin yang immersive punya type, yes, itu boleh. Tapi dengan syarat korang ambil TV yang ada Dolby Vision 4K 60Hz ataupun 100Hz. 100Hz tu mahal betul. 60Hz lah standard 4K Dolby Vision, support kepada HDMI ER. Lepas tu dia ada sistem Google TV sudah dalam ataupun Android TV. Itu pun sudah memadai untuk korang just 3-in-1 ataupun all-in-1 kesemua sekali boleh gunakan. Okey, mari kita tunjukkan korang satu persatu dahulu. Yang first kali iaitu Hisense TV. So dalam Hisense TV ni, dia korang kena compare pula sama ada dia menggunakan Smart TV ataupun Android TV ataupun Google TV. Macam kalau kita boleh tengok di sini, dia lebih kepada sistem dia menggunakan Smart TV. Ni, Smart TV maksudnya operating system daripada Hisense yang memang aku tidak suka langsung. Tapi function lah dia punya yang lain-lain tu okey. So macam aku gunakan aku punya TV sekarang ni yang ada di rumah ni, iaitu menggunakan Hisense TV 4K. Okey, yang itu hanyalah Smart TV dan bukan Android ataupun Google TV. Tapi dengan syarat, kalau korang beli TV yang ada Android TV atau Google TV, pastikan RAM dia tu 2GB ke atas. Sebab 1GB tu, ya Allah, punya lagging. Itu reality dia, guys. Lepas tu lagi ada standard lah, bezel-less screen lah, apa semua tu. And then dia ada Vida, Dolby, supported, AI TV dan sebagainya. Itu okey, go for it. Sebabnya harga pun kalau kita tengok di sini, contohnya kita pilih 50 inch Smart AI Smart TV 2026 1200. Oh, awal sudah 2026, guys. 55 inch korang boleh dapat dalam RM1,300 saja untuk Hisense punya TV. Memang sangat-sangat berbaloi. Apatah lagi kalau kita tekan 65 inch hanya 1,900. Memang TV zaman sekarang boleh dapat serendah 1,500, guys. Apatah lagi kalau ada Dolby Vision ke Dolby Atmos begitu. So, kita continue lagi tengok Dolby Vision TV 4K. Sebenarnya bila aku letakkan Dolby Vision tu, itu adalah ukuran standard, di mana bila korang ada Dolby Vision, Dolby Atmos itu, korang akan dapat fully immersive punya TV. Termasuklah juga kalau kebanyakan mostly orang akan recording menggunakan phone yang support for Dolby Vision. Jadi dia punya clarity, depth, semua tu kita dapat lihat di sini. Yang ini pula Toshiba, dia jual dalam 1,100. Hisense yang latest ni 1,500. Tengok, guys, TV sekarang ni 1,500 korang boleh dapat sudah dengan 4K Dolby Vision, guys. Aduh, jealousnya. Yang ini jenis Google TV N6500N Hisense. Yang ini Hisense ni memang aku sentiasa recommended lah, paling best. Seterusnya ialah ada yang TV option yang murah juga, dan ada Dolby
dia tidak clarify. Okey, dia tidak bagi tahu pun, hanya support for Dolby Audio ataupun DTS surround sound. Tapi dia bagi tahu dia bagi Durio Plus free 3 months, Mi Watch 3 months, View 12 months. Lepas tu My TV mana-mana free 12 months. Bukan My TV mana-mana free ya, itu tidak pasti juga. And then this is the TV. So antara beberapa pilihan korang iaitu Hisense TV, Samsung, Prism, and then selain pada tu TCL pun ada, dan juga Xiaomi TV. Tapi Xiaomi TV sekarang ni kalau korang perasan harga dia semakin naik sudah daripada sebelum ni. Jadi untuk membeli tu agak tersekat sedikit lah. Okey, sekarang mari kita lihat yang ini merupakan TCL. Ada lagi beberapa jenis yang korang perlu tahu berkenaan dengan QLED, OLED semua tu. Ialah teknologi LED yang digunakan, sama ada macam mana dia punya pixel keluar daripada TV itu. Itu semua tu bergantung kepada nama yang diberikan, QLED, OLED dan sebagainya itu. Lepas tu TV ni pula dia support for Dolby Atmos, QLED dan sebagainya. Inilah dia katakan apa guna ni, AIPQ Processor HVA Panel Dolby Vision. Yes, okay. Yang ni support for Dolby Vision and Dolby Atmos serta HDR Plus 4K UHD, no latency dan sebagainya. So kita tengok dia punya ni. Oh, colorful quantum. So yang ini TCL 55 inch korang boleh dapat hanya RM1,800. And then kita go for Xiaomi. Tapi kita tidak nampak pula Xiaomi TV. Ni. Ini terlalu ekstrim guys. This is Xiaomi 100 inch RM12,000, 4K QLED 144Hz, Dolby Vision, Google TV supported. Wah. Kalau area rumah korang sebesar alam, yes, 100 inch ni sangat sesuai. Tapi korang kena pastikan supaya tiada kanak-kanak yang boleh sampai untuk kacau TV ni. Sekali rosak dia punya pixel dia punya, menangis kau. Seksa bos. Aduh. Okey. Seterusnya kita ada di sini Xiaomi 4K UHD TV starting from 100. Okey, terkejut lah. Okey. Yang ni spek dia lah. Spek dia bagi tahu kalau 55 inch ataupun Pro version, korang akan dapat 4K version, and then support for Google TV serta storage dia 2GB, ROM dia 16GB. Ni semua ni. And support for wall mounted HDR HLG untuk type Pro ataupun 55 inch ini. Lepas tu rasanya ini pun jenis yang ni juga Dolby Audio, but tidak pasti kalau dia boleh Dolby Vision ataupun tidak. Dia tidak bagi tahu pun di sini. Harga sold out sudah guys. Banyak yang sold out. Jadi guys, ada beberapa yang aku sudah letakkan di product link di sini. Alhamdulillah. Okey, produk di sini maksudnya bukan di description YouTube link, tapi di produk auto tagging tu. Jadi auto tagging tu bila korang tekan akan ada beberapa series of TV yang korang boleh select ataupun beli. Sini guys. Okay. Jadi itu saya pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum.